Hey, yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan saya Iki Tayo. So hari ni kita akan masak lagi, bekerja di kedai burger. Apakah ada dumpster yang menarik? Tak masa, langsung saja. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Okey, jom kita lanjutkan. Kita menjual. Alright, kita dah berada di day 5. Day 6. Sorry. Okay. Okay, so tak silap Iki, kita ada menu baru iaitu makanan cepat saji, iaitu onion ring, nuggets dan kentang goreng. Okay, bos kita telefon. Yo kids, I have got to with your playing just coming out of you paycheck. Just kidding, it's all good. I become the you come to great price. We serving food from now. Be careful to burn yourself. Catch you later, kids. Okay. Iki pun tanya-tanya juga sampai bila ya kita akan menjual ni. Okay, customer macam biasa. Hey, I want to start come back in the day, you know. Make people loud and something I did all the time. I guess a little bit, you know. Bring to hot dog, onion rings and some fries. Okay, kita Iki nak buat hotdog dulu lah. Okay, Iki sebenarnya nak cepat-cepat juga ni buat konten sebab ada family days. Okay, kita masakkan ini, masak ini. Okay, lepas tu kita ready roti. Ambil satu roti lagi, kita letak sini. Okay, raw sausage. Cook sausage letak dulu. Letak buat cepat sebelum ni hangus. Okay, tapi jangan lambat-lambat sangat. You nak lettuce, kicap, mustard. Mana kita ambil lettuce, pisau mana pisau tadi guys? Ni pisaunya. Ambil betul-betul, cocok lettuce. Oh, dah letak lettuce. You nak mustard dan kecap. Ambil bagi. Iki terdejavu pula guys. Sebab apa ni? Iki balik hotdog tak kena. Aduh. Okay, next customer. Oh, sama je menunya. Benda yang sama dia nak. Tak ni. Dia nak mustard. Okay, lepas tu dia nak fries. So macam kita nak buat fries. Kita cek buku. Okay, ambil tu. Lempar ke dalam tu. Goreng. Angkat. Ambil tu. Oh, macam tu je. Boleh. Easy. Okay, dia tadi nak onion ring dan fries. Fries. Lepas tu nak onion ring. Masuk. Mantap. Boleh masuk dua-dua sekaligus. Okay, kita tunggu. Oh, dia nak kosong je. Okay. Kena angkat ke guys? Oh, kena angkat. Oh, macam tu. Okay, faham. Nasib lah Iki tak tunggu. Kalau Iki tunggu tu berabat tu. Okay, look at the chance. Alright, terima kasih. Okay, customer pertama kita berjalan lancar tanpa gangguan jiwa. Kita ambil ni, ready buat kopi. Kau ada nak kopi kan? Okay, ni boleh letak lah sekali. Aduh. Okay, ada customer guys. Okay, kita selesai salad coffee and bake banyaknya lah, astaga. Okay, dia nak kopi. Nasi Iki dah buat kopi guys. Jangan tersalah lepa pula. Alah. Okay, kita ready buat kopi sekali lagi. Okay, dia nak salad. Kita ambil mangkuk. Mana mangkuk salad. Lepas tu salad tu dia nak lettuce dan onion. Mana onion? Pisau. Tu. Guys, Iki terpotong sekali dengan adunan pancake. Okay, lepas tu nak telok guys. Telok. Lempar pok kena guys. Cantik satu. Dua. Pok kena guys. Oh, tak kena. Okay, nice. Lepas tu nak sosis. Cepat. Dah masak tu guys. Okay, kita letak. Iki sosis ada. Kenapa Iki ambil lagi sekali guys? Aduh. Okay, kita
Start kat sini. Dia nak soses. Kita masak soses dulu guys. 2 biji. Soses 2 biji. Soses 2 biji. Oh. Ambil ni letak. Cepat-cepat. Vicky punya skill kembali guys. Nice. Ambil itu saja. Terima kasih. I miss my friend. He was a good guy. I wish I could see the police investigation, but I have nothing. Here we go. Okay, Iki kalau boleh nak cepatkan habis game ni sebab Iki pun nak makan sebenarnya. Okay. Setakat ni okay je, tak ada masalah gangguan lagi. Oh, ada customer lagi guys. Assalamualaikum bang. Macam apa tadi? Hey man, can I get a hot dog, coffee and something onion ring? Okay. Alamak, kita skip. Sorry guys. Astaga. Baru cakap skill Iki kembali. Dah mistake pula. Aduh. Okay, kita ambil cup. Alah, cup pula tak boleh ambil. Astaga. Benda ni. Iki rasa Iki jangan puji diri sendiri lah. Kalau puji diri sendiri kan, skill Iki menurun lah. Okay, kita ambil bun. Lepas tu nak master kecap. Lepas tu ni nak onion ring. Masuk. Nice. Coffee. Sausage. Okay, kita ambil mustard. Lepas tu kita ambil kecap. Okay, dah siap. Lepas tu nak ambil onion ring. Mana bekas? Guys, bekas mana guys? Wah, mana bekas ni? Okay, kita ambil. Angkat dulu. Kita ambil. Kita use. Alamak. Hangus guys. Hangus. Aduh. Rupanya ni pun tak boleh terlebih masak lah guys. Aduh. Leceh tu. Okay, kita ambil guys. Cepat. Angkat. Ambil. Use. Okay, ready bang, ambil bang, sambut. Bahagia. Kenapa abang tak ambil bang? Ambil. It was fast, thank you so much. Okay, kita kerja, I have to go. Alright. Okay. Apakah ada apa jump scare ke atau something? Cepat. Iki nak laju hari ni guys. Kena edit lagi. Lepas tu kena setting lagi. Assalamualaikum bang. Say don't know the blame, do you know that? They don't have the eyeless. Can I get 2 hot dog ni and some fries? Banyak pula abang ni order guys. Abang ni order banyak guys, you nak fries. Kenapa tak nugget ada orang nak ambil ni guys? Aduh, jatuh pula. 1 onion ring king. Okay, lagi sausage nak guys. Sausage. 1 kat sini. Mana? Lagi 1 sausage tak ada ke? Malas nak ambil yang baru lah. Buka. Ambil. Use. Okay bang, ambil bang. Sambut. Cantik. Ambil lagi guys. Use. Cepat. Dia masuk hotdog tu. Jangan hangus. Hangus dah. Ambil bang. Free gift. Okay, mana pisau? Kita buat hotdog baru lah guys. Mustard. Okay, siap 1. Lepas tu nak hotdog lettuce mustard. Hotdog lettuce mustard tu tak kecap. Hampir. Okay, terima kasih bang. Thanks. Okay, terima kasih. Okay. Apakah ada jump scare? Ada pula jump scare ni. Okay, kita tengok apakah ada hantu-hantu gangguan yang mau serang kita dari belakang. Hop. Kosong. Guys, kita kejut guys, sumpah. Alamak, Iki tak expect keluar kot ni. Astaga, ada orang main loceng tadi guys. Okay, tu saya kejut Iki. Aduh. Okay. Okay, customer. Last customer ke? Badut.
Okay kak, cepat kak. I don't do any lentil today, don't worry, I just like the food. I have pancake, burger sama nugget and salad. Banyak pula akak ni order guys. Ni nak nugget. Akhirnya akak pun pembeli pertama. Pembeli nugget pertama. Lepas tu abang nak apa tadi? Oh salad. Kita buat salad. Mana mangkuk? Mangkuk tak ada ni. Apa cerita ni? Ni. Angkat. Guna. Ambil. Terima kasih. Lepas tu nak salad tadi kan. Dia nak salad. Lettuce, onion, tomato. Onion dah ada. Tomato. Alamak, busuk dah. Kita punya soses. Astaga. Okay. Tu je. Okay, lepas tu nak burger. Okay, nak burger. Burger gembira. Kita ambil burger. Lempar. Mana pisau. Pisau, potong. Cepat. Ini nak apa tadi? Kita potong siap-siap. Ini nak lettuce. Kita ambil lettuce. Pisau ready guys. Cepat ambil. Dia lambat sangat ni ambil ni. Ambil. Letak bawah. Okay. Tadi nak tomato. Mana tomato? Lepas tu onion. Lepas tu lettuce. Lepas tu nak cheese pula. Nak cheese juga dia guys. Mana pisau. Ambil pisau guys. Duduk. Nice. Lepas tu lettuce dengan mustard ya. Kita ambil. Guys, dia ambil special burger guys. Dia nak pancake. Adunan pancake. Okay, ni dia. Okay. Jaga buat cepat. Okay, letak je. Baru kita cakap. Aduh, pecah pula pinggannya. Ya Tuhan. Apa cerita ni guys? Tak apa. Macam mana kita nak letak elok-elok? Oh, drop. Iji selalu ambil. Okay, kita ambil pancake ni. Guys. Lepas tu kita ambil pancake ni. Kita bagi kat orang ni. Nice. Okay, you go. Yeah, let's go man. Okay, tamat ke? Ada lagi ke? Aish, mana kosong ni? Oh, customer lagi. You look paranoid. What are you talking about? I can see the beyond your face. You should quit this job. I know or it. Anyway, I have to pancake or fried nugget and PN. Oh, PN. Dia nak apa tadi? 2 fries, 1 nugget. 1, 2, 3. Kena cantik. 1, 2, 3 cantik. Satu lagi. Okay, ambil kak. Cuh, cantik. Satu lagi. Lepas tu nak nugget. Kenapa pula terlekat dia ni? Uish. Terendam sekali. Lepas tu hilang. Bodoh tu. Ambil. Settle kak. Cush. Thanks. Stay safe. Okay. Habis ke buku berapa dah ni? Let's go tamat. Ada lagi. Day 7. Oh, mantap lah. Lepas tu menu apa pula lagi? Oh, last menu. Oh. Wah, dapat list dah tu. Bos kita tak telefon ke? Tak apalah, kita akan lanjutkan untuk video seterusnya. Busuk ni. Ambil dapat list Itu saja video kita pada hari ini. Hari ini kita dapat satu jam scare yang agak menggemparkan, tapi masih berlanjutan lagi untuk night shift ni. So, tanpa memasa, jangan lupa subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kalau korang ada apa-apa game yang korang nak suruh Iki buat, just tulis kat komen. Dan see you guys the next video.